Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi semua, semoga berada dalam keadaan sihat. Selamat berpuasa saya ucapkan kepada semua penonton online Facebook PPWNK pada pagi ini. Saya wakil daripada Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Kedah. Pagi ini kita akan bersiaran langsung di Facebook PPWNK bagi program IDIS bertajuk Isu Gelandangan Wanita bersama penceramah jemputan PPWNK pada pagi ini iaitu Yang Berusaha Dr. Muhammad Alif bin Jasni. Beliau merupakan seorang pensyarah kanan di Pusat Pengajian Psikologi Gunaan Dasar dan Kerja Sosial UUM. Beliau mempunyai pengalaman dan ilmu berkaitan dengan tajuk perbincangan kita pada pagi ini. So, sebelum itu, bagi penonton-penonton online yang join program kita pada pagi ini, saya mohon untuk tidak lupa untuk mendaftar program kita pada pagi ini dan link pendaftaran akan diletakkan di ruangan komen Facebook PPWNK pada pagi ini. So, mohon peserta-peserta online untuk mendaftar pada link tersebut. So baiklah, untuk mendengar perkongsian yang menarik dan selanjutnya, saya serahkan kepada Dr. Alif. Dipersilakan. Okey. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada PPWN Negeri Kedah kerana menjemput saya pada hari ini untuk membincangkan tentang isu gelandangan wanita. Sebelum saya nak menceritakan lebih lanjut tentang isu gelandangan wanita ni, saya ingin berkongsi tentang latar belakang saya. Saya mempunyai PhD dalam bidang keadilan jenayah pada tahun 2018 dari Universiti Malaya. Pada ketika itu, saya membuat kajian tentang bekas banduan. Di mana mereka yang keluar daripada penjara dan menjadi gelandangan lah. Tapi pada masa itu, saya buat kajian tentang kenapa mereka ni berhenti jenayah. Ada yang berhenti, ada yang tidak berhenti jenayah, masih melakukan jenayah. Selepas tu, saya mendapat kerja di Universiti Utara Malaysia pada tahun 2019. Dan juga saya merupakan setiausaha di sebuah pertubuhan RICOP. Iaitu pertubuhan RICOP ni merupakan pertubuhan yang membantu gelandangan, penagih dadah, transgender, belia berisiko dan keluarga gelandangan di sekitar Chowkit Road, Jalan Chowkit, di mana kita memberi bantuan kepada mereka dari segi mengajar mengaji, dari segi pakaian, dari segi tempat berehat, tempat mandi dan juga makanan. Saya merupakan setiausaha di situ bersama dengan saya punya presiden iaitu Puan Nur Akmal dan saya punya penasihat pertubuhan iaitu Dr. Noralina Umar, merupakan pensyarah kanan daripada Universiti Malaya. Saya bermula dengan RICOP ni pada tahun 2018. Sebaik saya menghabiskan PhD, kawan mengajak untuk, dia kata saya membuat kajian tentang bekas banduan ni, apa kata turun dekat lapangan untuk melihat sendiri bagaimana keadaan mereka. Pada awalnya saya agak tidak mahu pergi. Tapi bila 2-3 kali kawan ajak, saya pun pergi. Mula pergi. Bila pertama kali pergi, baru kita dapat lihat keadaan sebenar. Bagaimana gelandangan tu di lapangan, membuatkan saya berminat. Bila berminat tu, saya terus pergilah. Berulang kali saya pergi sampai spend masa yang lebih lama lah berbanding di rumah. Kita membantu mereka, memberi makanan dan sebagainya. So pada PKP yang berlaku pada 2019, NGO kami antara yang aktif di mana kami memberikan bantuan kepada gelandangan wanita, kepada gelandangan keluarga dan sebagainya. Jika saya tidak silap, satu hari kita mengedarkan 200 bungkus makanan kepada mereka. So saya mendapat kerja pada 2019 di Universiti Utara Malaysia dalam bidang sains correctional. Saya diberi peluang untuk mengajar tentang jenayah, tentang pemulihan dan sebagainya. Kebanyakan yang saya ajar mereka adalah berdasarkan
bekas banduan dan gelandangan lah. Saya juga ada menghasilkan buku berkaitan bekas banduan dan juga berkaitan gelandangan. Puan boleh pergi next. Okey. Sebelum kita nak tahu tentang gelandangan wanita ni, kita kena tahu jugalah apa itu definisi gelandangan. Dia ada pelbagai lah definisi. Setiap orang ada definisi-definisi yang berbeza. Tapi kalau kita tengok Smith dan Maurer ni, dia mentakrifkan gelandangan ni daripada 3 jenis klasifikasi lah. Satunya episodik. Episodik ni di mana dia kekal sebagai gelandangan dari semasa ke semasa, tinggal di bawah garis kemungkinan. Dia ada risiko untuk menjadi gelandangan. Dia berepisod. Kadang-kadang dia tidak menjadi gelandangan, kadang-kadang dia ada duit, dia boleh menyewa bilik, kadang-kadang dia balik kepada keluarganya. Tapi ramai jugalah yang saya tengok apabila mereka meminta bantuan kepada NGO kami untuk pulang ke kampung asal, tapi dia tidak lama. Dia tidak lama sebab dia akan kembali kepada keluarga dan mereka rasa tidak selesa dengan kehidupan bersama keluarga. Sebab bila kehidupan bersama keluarga ni, dia kehidupan yang penuh dengan peraturan. Macam bagi siapa yang boleh ikut peraturan yang setiap keluarga tu ada, so dia okey lah. Macam saya pernah baca di mana bila kita dengan keluarga ni, kalau kita dibesarkan dalam keluarga daripada kecil sampai besar, kita faham cara keluarga kita. Contohnya macam makan nasi, ada orang boleh makan nasi, boleh ambil nasi daripada periuk nasi tu ikut suka hati je, dia nak ambil macam mana. Ada yang kena ambil daripada tepi dan sebagainya. Ada yang kena mandi dulu baru boleh makan. So peraturan-peraturan ni menyebabkan ada orang yang tidak selesa dan akhirnya akan keluar. Macam contohnya lah, sama juga bila orang yang baru berkahwin dengan keluarga baru. Bila dengan keluarga baru adanya peraturan-peraturan tertentu. Contohnya macam kita bulan puasa, macam keluarga saya, kita makan dulu, baru pergi ke sembahyang dan sebagainya. Tapi ada yang mengambil makanan sedikit, pergi sembahyang dulu dan baru makan. Dia ada sebagainya, itu peraturan. Itu menyebabkan saya nampak di mana gelandangan yang balik kepada keluarga ni, dia tak boleh nak ikut peraturan tersebut. Dia rasa tertekan, dia rasa bahawa dia tidak boleh nak ikut sama benda-benda macam ni. Itu menyebabkan akhirnya mereka kembali balik kepada kehidupan bergelandangan. Kalau gelandangan sementara ni, dia tidak terlalu lama. Kadang-kadang akhirnya dia dapat pekerjaan. Bila dia dapat pekerjaan, dia dah bekerja, dia boleh survive lah bekerja. Tapi bila kita cerita pasal gelandangan sementara ni, agak sukar di mana ada juga gelandangan yang di mana bila dia dapat pekerjaan, kadang-kadang dia ditipu. Di mana mereka mendapat gaji yang jauh lebih rendah. Banyak berlaku. Di mana contohnya memotong ikan. Memotong ikan satu hari RM90 gaji. Tapi disebabkan engkau ni gelandangan, engkau ni ada rekod jenayah, engkau ni adalah penagih dadah, dia akan kata gaji awak adalah RM60. Sebab dia kata nanti kalau kasih gaji yang banyak, akan gunakan untuk mengambil dadah. Sebenarnya secara common sense tak betul lah. Sekiranya gaji memotong ikan tu adalah RM90, dia layak untuk mendapat RM90 tersebut tanpa mengira sama ada dia nak guna duit tu untuk buat apa sekalipun. Tapi ini berlaku dekat sekitar Jalan Cokit di mana mereka mendapat gaji yang jauh lebih rendah. Kalau wanita lah, mereka mendapat gaji yang sangat rendah. Kadang-kadang RM25 sehari, RM30 sehari. Duit tersebut mereka akan gunakan untuk membayar bilik sewa. Sebab wanita ni dia tak sama dengan lelaki. Wanita ni dia perlu mendapatkan bilik sama ada dia menyewa sendiri ataupun mencari pasangan ataupun mencari kawan. Sebab wanita ni dia terdedah kepada serangan seksual. So mereka tidak akan sebarangan tidur di jalanan. Mereka merasakan bahawa bila mereka tidur di jalanan, mereka terdedah kepada serangan-serangan lah dan sebagainya. Maka dengan itu, last sekali adalah gelandangan kronik. Gelandangan kronik ni adalah gelandangan untuk tempoh panjang.
Selalunya gelandangan kronik ni adalah gelandangan lelaki, tapi ada pada masa sama juga ada gelandangan kronik ni daripada kalangan wanita. Di mana saya pernah tengok satu kes, ada wanita ni nama dia saya rasa tak perlu sebut. Dia bermula daripada F, kita panggil dia lah KF lah. KF ni dia duduk dekat atas kursi roda, dia mengambil dadah, dia tidur dekat atas kursi roda tersebut lah. Dia seorang wanita. So bila kes dia begini, dia akan mengambil dadah dan sebagainya. Kadang-kadang kita bimbang berlakunya transaksi penjualan dadah secara seksual. Pada suatu hari, kita ternampak KF punya perut ni membesar. So kita rasa bimbang, kita takut KF ni sebenarnya mengandung disebabkan ada orang merogol beliau ataupun membuat penukaran dadah dengan seksual. Tapi bila kita siasat, kita cek balik, kita angkat KF ni, rupanya dia tidak mengandung. Sebab itu adalah benda yang paling kita bimbang lah. Sebab KF ni dia ada masalah psikologi mental lah. Psikologi di mana dia tidak dapat memikir dengan baik. Dia hanya memikir untuk mengambil dadah, untuk survive lah. Dia kencing pun dekat atas kursi roda. Itu merupakan cabaran bila seorang wanita bila berada secara kronik ni. Dia boleh terdedah kepada macam-macam ancaman. Kadang-kadang ancaman ni boleh juga gelandangan bila dia di jalanan, bila dia seorang wanita, layanan lelaki terhadap wanita ni tak kira lah daripada gelandangan sendiri ataupun daripada orang sekeliling. Bila dia melihat seorang tu dengan berimagekan seorang gelandangan, dia akan mengacau, berkata-kata buruk, berkata-kata seksual sebab dia tidak menghormati. Dia tahu bahawa orang tu berada di bawah status sosial yang di bawah daripada dia. Maka dengan tu mereka menggunakan kata-kata yang tidak baik. Kadang-kadang mereka bertanya soalan seperti berapa ringgit ke sejam dan sebagainya. Kata-kata yang tidak baik kepada golongan wanita. Itu yang berlaku. Okay, point next. Okay. Tadi kita tengok Smith dan Maurer, kali ni kita tengok United Nations Economic Commission for Europe. Dia kata bahawa gelandangan ni dua kategori gelandangan berikut. Satu adalah gelandangan mutlak yang tidak mempunyai akses terhadap tempat perlindungan fizikal. Mereka mungkin tidur di tempat perlindungan. Gelandangan relatif, sekelompok individu yang mengalami kekurangan tempat tinggal yang tidak memenuhi piawaian minimum. Okey, kita tengok tempat perlindungan. Tempat perlindungan ni tak semua gelandangan ingin tinggal di tempat perlindungan sebab tempat perlindungan ni antaranya kena duduk beramai, ada peraturan-peraturan tertentu yang kena buat. So mereka tidak boleh follow peraturan-peraturan tersebut. Ada waktu yang boleh digunakan atau waktu yang tidak boleh digunakan. Kesemua ni merupakan antara faktor yang saya melihat kenapa mereka lebih rela tidur di jalanan berbanding dengan tidur dekat tempat perlindungan. Keduanya gelandangan relatif di mana mengalami kekurangan tempat tinggal yang tidak memenuhi piawaian minimum. Okey, wanita ni macam saya kata tadi, dia akan cari tempat tinggal. Dia akan menyewa satu hari RM25 dan sebagainya RM30. Tapi tempat tinggal yang disewa tu tidak mencapai piawaian yang sebenarnya sepatutnya. Iaitu kadang-kadang mereka tinggal di rumah kedai yang besar. Pemilik rumah kedai akan membahagikan bilik secara menggunakan asbestos, ada 8 bilik. Mereka terpaksa berkongsi bilik tersebut. Pengudaraan, kadang-kadang ada yang bilik tiada tingkap, kadang-kadang setiap bilik tiada dapur. Mereka perlu kongsi dapur, tandas yang perlu berkongsi, keadaan tandas yang teruk, di mana tandas tersebut pintu yang tidak boleh ditutup. Kesemua tu dia ada, bila kita kata piawaian minimum tu, aspek keselamatan tidak ada, orang luar boleh masuk dengan mudah. So itu merupakan antara ciri lah. Sebab kalau ikutkan secara statistiknya kita tak masukkan ni sebagai gelandangan.
Tapi kalau United Nations Economic Commission dia masukkan orang yang tinggal di tempat tinggal yang tidak memenuhi piawaian minimum ni sebagai gelandangan. Itu benda yang kita lihatlah. Banyaklah isu tombol, pintu, tingkap, pengudaraan. Pengudaraan ni memang kesian jugalah. Sekiranya dalam bilik tu, bilik sebelah ada bela kucing. So kita pun akan dapat bau kucing tersebut lah. Saya pernah masuk keadaan agak teruk jugalah keadaan mereka. So bila manusia yang duduk dalam keadaan yang teruk ini, dia akan menjejaskan emosi. Dia memberi kesan kepada emosi mereka, terutama bagi gelandangan wanita yang mempunyai anak-anak. Bila mempunyai anak-anak ni dia boleh duduk bersama kita dengan keadaan macam tu 10 tahun, 12 tahun. Bila selepas tu mereka akan mula reject diri mereka daripada keluarga. Apabila mereka merasakan mereka tidak sesuai lagi untuk duduk dalam bilik tu beramai-ramai. Mereka akan keluar, mereka akan mencari rakan-rakan yang berkongsi dia punya latar belakang yang sama. Akhirnya mereka ni terjebak kepada masalah seksual, masalah sosial. Antaranya seperti seksual, dadah dan sebagainya. Masalah seksual dia bukan saja kepada kanak-kanak perempuan, malahan kanak-kanak lelaki pun ada terlibat dalam tingkah laku seksual kerana bagi mereka itu adalah cara untuk mendapatkan duit. Itu adalah disebabkan oleh kesan apabila ibu yang membesarkan anak-anak dalam tempat tinggal yang tidak memenuhi piawaian minimum. Kanak-kanak ni dia rasa tak selesa bila tempat tinggal situlah tempat makan, situlah tempat tidur dan sebagainya. Anak menangis, kadang-kadang ada pasangan yang domestic violence. Domestic violence sangat tinggi dalam keluarga gelandangan ni sebab mereka tinggal dalam keadaan duit yang rendah. Bila mereka tinggal dalam keadaan duit yang rendah, mereka tertekan. Bila tertekan, mereka meletakkan sasaran kepada golongan wanita inilah. Mereka antara dipukul ataupun diherdik dan sebagainya. Itu menyebabkan anak-anak berasa tidak selesa untuk berada dengan keluarga mereka. Dia akan keluar balik malam, kadang-kadang ada yang tidak balik dan sebagainya. Okay, Puan boleh teruskan? Okey, yang ni kita tengok berbeza pula takrifan yang terkini. Hanson, Shizi dan rakan-rakan mengkategorikan gelandangan kepada gelandangan primer, individu perseorangan yang tinggal di jalanan. Dia boleh jadi individu yang tinggal di jalanan. Berdasarkan kajian-kajian saya sebelum ni, ada saja yang memang bila siang dia akan hidup berseorangan, dia berjalan dan sebagainya. Tapi pada malam, dia akan cari kawan-kawannya, selalunya pada gelandangan lelaki, di mana mereka akan tidur dengan kawan-kawan mereka sebab mereka bimbangkan keselamatan. Bila tidur berseorangan, dia akan menyebabkan mereka akan kena attack, kena serangan dan sebagainya, kena rompak dan sebagainya. Tapi bahaya juga tidur secara beramai-ramai, di mana dia akan membawa kepada pengesanan penguat kuasa. Penguat kuasa lebih mudah untuk kena pasti orang yang duduk beramai-ramai ni lah berbanding, sebab dia ada dua pemilihan lah. Sama ada kalau dia duduk seorang, dia lebih bebas daripada dikesan penguat kuasa berbanding duduk beramai-ramai. Dia mungkin selamat tapi penguat kuasa akan datang kepada mereka. Itu antaranya lah saya tengok. Tapi kebanyakan malam mereka akan tidur beramai jugalah. Tapi beramai tu tak adalah ramai sampai 10, 5 orang, 6. Sebab mereka rasa lebih selesa, di mana mereka tidak kena, kalau dalam bahasa slang gelandangan, dia kena pau lah. Bila pau malam, kadang-kadang bila tidur seorang, beg duit. Selalunya isu dalam JKM selalu identify benda ni, di mana kehilangan kad pengenalan. Kad pengenalan selalu hilang disebabkan oleh mereka tidur di jalanan, mereka kena rompak dan sebagainya. Selalunya ada juga pandangan penguatkuasa pegawai yang mengatakan bahawa kad pengenalan ni dijual. Tapi berdasarkan kajian saya, selalunya yang dijual adalah kad bank. Satu lagi pasport. Kad pengenalan berdasarkan kajian saya dikatakan hilang disebabkan oleh kena rompak.
Tapi bila kalau kena jual ni selalunya mereka jual adalah kad bank ataupun pasport. Contohnya lah mereka jual kad bank, mereka jual pasport sebab mereka terdesak. Bila terdesak, mereka akan jual pasport. Ada sindiket yang akan membawa mereka untuk membuat pasport. Semua kos membuat pasport akan dibayar oleh sindiket dan akan ada kos pembelian pasport dalam RM200. Di mana tapi saya selalu tanya, mereka tak takut ke bahaya apabila menjual pasport? Tapi tingkah laku tu adalah tingkah laku yang sejenak, di mana dia hanya memikirkan duit yang dia dapat, tapi bila balik baru dia terfikir bahawa kesan daripada aspek jenayah, kesan daripada aspek keselamatan, baru dia terfikir. Masa dia tempoh nak menjual tu dia tak terfikir. Dia tak terfikir aspek-aspek nanti ada orang gunakan pasport dia untuk untuk jenayah. Dia tidak fikir benda tu. Tapi selepas menjual pada malam, selepas menjual baru dia terfikir bahawa benda tu akan memberi kesan kepada dia. Sama juga dengan menjual kad bank. Kad bank ni selalunya bila mereka jual, selalunya kalau dekat area Sabah, banyak kes di mana mereka beli daripada kanak-kanak dan sebagainya dengan jumlah yang sangat rendah, RM50, tak sampai 100 pun kad bank. Sebab tu saya kata kalau pasport saya ingat berdasarkan kajian saya 200. Tapi pada masa sama kos membuat pasport akan dibayar oleh mereka. Gelandangan sekunder pula bergerak di antara tempat perlindungan sementara termasuk tinggal di rumah kawan. Yang ni macam ni lah. Banyak kes di mana keluarga atau penginapan sementara. So bahayanya gelandangan sekunder ni di mana bila tinggal di rumah kawan. Selalunya gelandangan wanita yang mereka daripada kalangan bekas banduan. Mereka bebas daripada penjara. Mereka balik, mereka akan kembali kepada kawan, mereka akan tidur di rumah kawan. Selalunya bila tinggal sebegini, mereka lebih mudah dikenal pasti oleh penguat kuasa ataupun polis. Di mana bila mereka tinggal bersama kawan, kawan mereka juga adalah orang daripada kalangan yang mengambil dadah. Mereka ada tendensi untuk ditahan semula untuk ujian air kencing dan sebagainya. Itu bahaya jugalah bila duduk secara berkawan-kawan, beramai-ramai 4-5 orang dalam satu rumah. Walaupun dia ada rumah, tapi dia tinggal bersama kawan menyebabkan mereka boleh ditahan semula atas suspek memiliki dadah ataupun mengambil dadah. Itu benda yang sangat berlaku. Selalunya banyak jugalah hotspot yang ada dekat sekitar KL di mana wanita-wanitanya yang duduk dekat rumah-rumah ni mereka ditahan semula untuk ujian semakan air kencing. Itu antara cabaran dia lah. Dan gelandangan tertia, individu yang tinggal di rumah tumpangan swasta tanpa bilik mandi peribadi atau tak keselamatan. Tadi saya dah bincang dah. Ni pun antaranya lah. Tanpa bilik mandi peribadi, dia kena berkongsi, pintu bilik mandi yang tidak boleh tutup, pintu yang dah rosak, kadang-kadang ada lubang pada pintu, tahap keselamatan. Tapi kesemua ni membuktikan bahawa takrifan kepada gelandangan ni boleh jadi berbagai. Sangat berbagai. Dia boleh jadi macam tadi kita tengok mutlak, relatif. Yang ni kita tengok primer, sekunder dengan tertier. Dia boleh jadi pelbagai. Daripada mana aspek yang kita nak tengok gelandangan ni. Tapi namun statistik yang ada pada hari ni kebanyakannya mengikut kepada gelandangan primer, gelandangan mutlak dan sebagainya. Okey, boleh teruskan puan? Okey, menurut Akta Orang Papa 1977, orang Papa ditarifkan sebagai orang yang didapati mengemis di tempat awam dengan menyebabkan atau mungkin menyebabkan kegusaran kepada orang-orang yang lazim mengunjungi tempat itu ataupun hingga mengadakan kacau ganggu ataupun seorang pelesir yang dijumpai di sesuatu tempat awam sama ada atau dia mengemis yang tidak mempunyai mata pencarian. So Akta ni sebenarnya kita KPWKM telah membuat rang undang-undang untuk Akta Orang Papa ni, di mana dia ideanya disebabkan oleh Akta Orang Papa ni banyak kena penambahbaikan. Antaranya macam kita tengoklah
yang saya tunjuk kat sini, benda-benda isu daripada penguat kuasa mengatakan bahawa kegusaran, bagaimana kita nak identify kegusaran, bagaimana kita nak identify kacau ganggu, peleseh, lepas tu bagaimana kita nak kata dia mengemis atau tidak. Bagaimana kalau orang yang menjual tisu, adakah dia mengemis ataupun dia menjual sebagainya. Ada orang menjual buah, adakah dia mengemis ataupun menjual, ataupun buah tersebut adalah satu cara untuk dia menutup aktiviti mengemis tapi sebenarnya dia mengemis. So kita telah selesai semakan orang undang orang Papua. Kita telah memperkenalkan lebih baik definisi yang lebih baik, bagaimana kita nak identify mereka ni lah pengemis dan sebagainya. Seterusnya puan. Okey, bila kita tengok komposisi gelandangan ni, kita tengoklah gelandangan ni adalah isu yang kompleks dan pelbagai, komposisi penduduk gelandangan yang pelbagai lah. Dia ada jadi individu ataupun keluarga. Kadang-kadang ada yang datang secara individu, ada yang datang secara keluarga. Di mana bila keluarga dia kena membesarkan keluarga dan sebagainya. Kadang-kadang wanita ni dia lain sikit. Di mana apabila dia dia berada sebagai gelandangan, dia akan cari pasangan. Sama ada pasangan tu dia perlu berkahwin ataupun tidak berkahwin. Sebab bila dia berada dengan pasangan, dia rasa keselamatan. Bila dia rasa keselamatan, dia rasa lebih selamat lah. Sebab bila wanita ni dia hidup seorang, peluang untuk dia diganggu oleh lelaki lain adalah sangat tinggi. Sebab itu, di mana ada je banyak gelandangan yang muda-muda wanita, dia akan cari pasangan juga. Sebab bagi mereka bila dia ada pasangan, pasangan akan menjaga mereka. Bila orang tahu dia ada pasangan, orang akan menjadi lebih takut untuk mengkacau. Tu pun salah satu faktor lah kenapa gelandangan wanita ni dia akan mencari pasangan. Dia ada isu kanak-kanak gelandangan, kanak-kanak perempuan, kanak-kanak lelaki, belia. Bila kita cerita pasal kanak-kanak perempuan, dan wanita, dia isu tentang pet poverty, kemiskinan haid, di mana mereka tidak dapat membeli lampin, tuala wanita, di mana mereka terpaksa menggunakan surat khabar, kertas, tisu. Ada yang sampai tahap menggunakan roti untuk bagi menggantikan penggunaan lampin tuala wanita. Akhirnya menyebabkan mereka mendapat infection yeast. Itu merupakan isu lah bila kanak-kanak ni. Sebab tu bila kami punya NGO ada membantu memberi lampin wanita, tapi untuk had yang tertentu. Kita tidak boleh kasih jumlah yang terlalu banyak sebab kami pun ada bergantung kepada bantuan orang luar, bantuan daripada agensi-agensi. Maka kita tidak dapat nak cater lampin tuala wanita kepada seluruh. Bila cerita pasal lampin tuala wanita, kita cerita pasal baby. Bila baby juga memerlukan lampin. So benda ni menyebabkan isu dalam komposisi gelandangan. Belia, bila belia ni dia ada keperluan-keperluan yang berbeza, kehendak-kehendak yang berbeza. Sama jugalah isu. Saya ada anak buah. Anak buah saya perempuan. Dia selalu akan kata dia nak ada satu bilik sendiri. Dia nak bilik dia dihias. Dia nak ada dia nak ada katil yang cantik, macam katil princess dan sebagainya. Benda tu buat saya terfikir, saya relate balik. Itulah benda yang kanak-kanak perempuan wanita gelandangan ni nak juga. Mereka nak bilik yang cantik, mereka nak katil yang cantik, mungkin katil yang kalau tak dapat katil princess, mungkin katil besi, tapi benda tu tidak dapat di-provide dalam keluarga gelandangan tersebut. Saya selalu tengok anak buah saya terfikir apa yang mereka nak, sebab mereka anak buah saya dalam 6 tahun, dia selalu bertanyakan dia nak bilik yang cantik dan sebagainya, nak ada aircon dan sebagainya. Sama juga dengan anak-anak gelandangan ni. Bila dia duduk dengan ibu bapa dia dalam satu bilik, untuk tempoh masa yang bertahun-tahun, dia akan mula rasa selesa.
rasa tidak selesa. Mereka mahukan privacy mereka. Sama juga dengan kanak-kanak lelaki. Mereka mahukan privacy mereka. Mereka tidak mahu ibu bapa mengetahui apa yang mereka buat. Mereka lebih mahu menyendiri. Mereka memerlukan ruang untuk bersendirian. Tapi benda ni tidak dapat disediakan oleh ibu bapa gelandangan ataupun ibu gelandangan. Selalunya ibu gelandangan ni dia berbeza. Dia memegang topi yang terlalu pelbagai. Di mana kadang-kadang topi nak kena pergi bekerja, topi yang nak kena pergi jaga mak mereka ataupun topi untuk menjaga anak-anak mereka. So dewasa muda pula, warga emas, semua ni merupakan isu lah. Bila dewasa muda, warga emas, kita tengok isu gelandangan wanita, dia akan banyak jugalah. Dewasa muda dia banyak juga kes-kes di mana wanita banyak mempunyai sifat di mana dia rasa bahawa dia ada suicidal thought sangat tinggi, di mana bila mereka rasa tidak bermaya, tidak berasa berjaya, dia melihat golongan macam kita ni sebagai seorang yang berjaya. Kenapa dia tidak dapat jadi seperti kita, dan menyebabkan mereka berasa down, menyebabkan mereka berasa tertekan, mereka ada rasa bahawa untuk membunuh diri. Bila komposisi gelandangan, dia ada isu tentang lelaki versus perempuan. Keperluan lelaki dan keperluan perempuan adalah dua benda yang berbeza. Lelaki perlukan benda lain, perempuan perlukan benda lain. Kemahiran pun lelaki perlukan kemahiran lain, perempuan kan perlukan kemahiran lain. Gelandangan kronik. Gelandangan kronik ni, di mana gelandangan yang duduk di jalanan, dia kronik, ataupun dia ada masalah psikologi, veteran, orang kurang upaya. Saya pernah jumpa, dia kata dulu dia pemain bola dan sebagainya. Dia pernah menyanyi dan sebagainya dekat jalanan. Dia ada bisnes dan akhirnya jatuh dan sebagainya. Itu semua adalah isu yang berlaku lah bila kita tengok orang kurang upaya macam saya cakap tadi, Kak F, di mana Kak F ni dia orang kurang upaya naik kursi roda. Kursi roda tu dia dah jalan dekat atas jalan tam, menyebabkan kursi roda tu dah alignment dia dah lari dah, roda dia, tayar roda pun telah rosak. Masalah psikologi, penyalaan gunaan dadah, antaranya arak dan alkohol. Selalu ini finding yang saya sangat menarik untuk share. Arak dalam kalangan gelandangan Melayu, sama ada lelaki atau wanita, arak ni mereka akan katakan mereka ambil secara casual. Tapi mereka tidak ketagih. Tapi berbeza dengan dadah, mereka ketagih. Tapi berbeza dengan kajian di luar, di mana penyalaan gunaan arak itu adalah salah satu isu di mana mereka berlakunya ketagihan arak. Tapi dalam kalangan gelandangan yang saya interview, kebanyakan mengatakan mereka mengambil secara casual, seminggu sekali, sebulan sekali dan sebagainya. Mereka tidak sampai satu tahap untuk ketagih. Tapi kalau dadah, mereka sampai tahap ketagih. Itu benda yang saya nampak berbezalah dengan kajian-kajian luar, kajian-kajian barat. Kajian barat banyak mengatakan mereka ni ada ketagihan arak dan sebagainya, mereka perlukan bantuan ketagihan arak. Tapi dia tidak berlaku dalam gelangan, berdasarkan kajian saya lakukan, mereka hanya kata ketagihan arak tu adalah percentage yang sangat kecil. Selalunya akan mengatakan mereka casually lah ambil seminggu, sebulan dan sebagainya. Warga emas, warga emas ni banyak jugalah. Bila warga emas ni, mereka tidak tahu mana nak pergi. Lagi-lagi gelandangan wanita warga emas, mereka tidak ada kudrat untuk melakukan apa-apa pekerjaan. Akhirnya mereka akan berterusanlah untuk menjadi gelandangan. Belia LGBTQ ada berlaku macam saya cakap tadi, kanak-kanak lelaki yang reject daripada keluarga. Kanak-kanak lelaki ni dia mencari customer, pelanggan
daripada kalangan lelaki. Pandangan lelaki. Ada banyak kalangan pelanggan lelaki yang mengambil mereka sebagai klien. So itu isu yang berlaku lah. Dia kira jatuh dalam LGBTQ di mana menawarkan seks songsang bila mereka kebanyakan kalau perasan di depan Sogo ada berlakunya aktiviti-aktiviti sebegitu. Kalau kita dapat tengok mereka pandai. Dia susah dikenal pasti oleh orang luar, tapi mereka tahu dia punya prospek mereka, siapa mereka punya klien mereka tahu. Sebab bila kajian saya menunjukkan pengakuan di mana depan Sogo banyak berlaku benda ni. Aktiviti penjualan, aktiviti belia LGBTQ ni. Di mana mereka tahu mana-mana pelanggan lelaki yang memahukan khidmat mereka. Itu isu yang sangat membimbangkan sehingga hari ini. Di mana saya sebenarnya tak kajian sebegini tak secara meluas dalam Malaysia. Sepanjang saya 6 tahun buat kajian tentang gelandangan, saya belum pernah lagi lah melihat kajian yang fokus kepada gelandangan kanak-kanak LGBTQ. Tapi benda tu sangat berlaku. Di mana disebabkan apa? Disebabkan tentangan mereka terhadap keluarga. Mereka keluar daripada keluarga dan mencari kaedah penjualan diri secara seksual ataupun dadah. Itu yang berlaku. Dan individu yang pernah dipenjarakan, yang ni merupakan saya punya niche area, bekas banduan yang keluar daripada penjara, yang akhirnya kembali. Saya tak pasti sama ada slide ni saya ada tunjuk gambar di mana kalau di penjara selalunya penjara Kajang ataupun penjara Selangor, di mana mereka dibebaskan, selalunya benda yang pertama yang mereka fikir untuk pergi ke stesen bas. Bila pergi ke stesen bas, pertama yang mereka nak pergi adalah Jalan Cokit. Dia akan fikir Jalan Cokit dan Jalan Cokit. Saya banyak buat kajian tentang ni, pemilihan Jalan Cokit sebagai destinasi mereka. Di mana banyak kajian saya tentang migrasi, penghijrahan, penupuan, di mana mereka daripada pelbagai tempat mereka datang ke Jalan Cokit ni. Kebanyakan daripada penjara yang terdekat iaitu iaitu Kajang ataupun Sungai Buloh. Tapi pada masa sama ada je daripada Sabah tapi tidak tinggi. Tapi selalunya daripada Kajang atau Sungai Buloh. Mereka akan datang. Sebab apa mereka pergi ke Jalan Cokit? Sebab mereka tahu di situlah ada kawan-kawan mereka. Menariknya bila kita bersama mereka, bila kita jalan bersama mereka, mereka boleh perkenalkan kawan-kawan mereka. Mereka kata, oh dulu pernah duduk satu sel, dulu pernah penjara bersama. Dia ni sebenarnya bukan Hindu lagi. Dia adalah orang Muslim kerana dia telah masuk Islam dalam penjara. So benda-benda tu dia macam bila duduk dekat Jalan Cokit tu, dia dah macam jadi satu komuniti. Saya banyak buat kajian tentang ni. Di mana dia dah seakan-akan Jalan Cokit tu adalah komuniti mereka. Di mana mereka dah kenal. Mereka pernah kenal dalam Sungai Buloh. Mereka pernah kenal dekat Kajang dan sebagainya. Mereka tahu orang ni melakukan, sampai mereka tahu orang ni melakukan jenayah apa yang orang ni lakukan. Sebab tu mereka selesa. Sebab mereka dah meletakkan bonding tu. Apabila mereka tiada keluarga, akhirnya mereka akan kembali kepada kawan-kawan mereka yang menerima mereka. Bila berada dengan kawan-kawan ni, mulalah perbualan-perbualan mereka, selalunya perbualan-perbualan yang mengingatkan mereka kepada tingkah laku lepas. Macam kajian saya juga menunjukkan bahawa ketagihan dadah ni, saya ingat ketagihan dadah ni secara berfikir je, ketagihan dadah. Tapi bila saya kaji secara mendalam, rupanya ketagihan dadah ni bila kita berbincang kadang-kadang daripada segi bau, dari segi warna pakaian yang mengingatkan dia pada waktu ketika pertama kali dia melakukan dadah, ataupun dia teringat kepada bau yang menyebabkan dia rasa bahawa itulah bau yang menyebabkan pada waktu ketika itu dia mengambil dadah, dia teringat tempat jalan dan sebagainya.
ada boleh jadi trigger daripada situ. Itu isu yang saya nampak lah bila tentang pengulangan jenayah. Kalau pemberhentian jenayah, ramai saja. Saya tak kata semua melakukan jenayah. Ada je ramai yang berhenti jenayah, tapi berhenti jenayah bila kaji balik bukan sebab mereka plan untuk berhenti jenayah. Dia lebih kepada desistent, di mana dia lama-lama dah tak buat jenayah dah. Tiba-tiba bila tanya balik, dah 5 tahun tak buat jenayah. Dah 10 tahun tidak buat jenayah. Kalau dalam bahasa Inggeris dia desistent. Kalau saya ada tulis juga artikel tentang ini di bawah Akademika UKM, di mana kalau dalam bahasa Melayunya penjarakan daripada jenayah. Maknanya menjarakkan diri dari jenayah, ataupun saya translate memberhentikan diri dari jenayah atau tidak melakukan jenayah. Tapi saya ada bincang dengan seorang profesor, nama dia Profesor Yahya daripada tempat kerja saya. Saya kata desistent ni tak ada translation tepat. Di mana apa maksud desistent tersebut? Selepas tu Prof Yahya kata kalau nak ikutkan desistent ni insaf lah. Di mana dia insaf daripada melakukan jenayah. Banyak je. Mereka insaf melakukan jenayah, tiba-tiba dah 5 tahun, mereka semayang, mereka pergi ke tarawih dan sebagainya. Mereka pergi belajar mengaji, ada je benda ni berlaku. Tapi pada masa sama, dia tidak boleh mengeluarkan mereka daripada kehidupan gelandangan. Dia tetap jadi gelandangan, tapi dia tidak lagi melakukan jenayah, cuma dia masih kekal sebagai gelandangan. Okey, Puan, boleh teruskan? Ya, sangat tinggi. Okey, saya gangguan seksual ni kadang-kadang tengok dia ada isu juga. Ramai juga di mana mereka bimbang layanan buruk bila membuat laporan. Sebab pakaian gelandangan ni kita boleh kenal. Kalau kita duduk dekat coket ni, kita boleh tahu dia ni adalah gelandangan ataupun tidak. Kadang-kadang mereka takut untuk membuat laporan. Selalunya gelandangan wanita yang melakukan hubungan, menawarkan khidmat seksual, apabila mereka mengadakan hubungan seksual, mereka tidak dibayar. Lelaki tersebut tidak bayar. Adakah mereka akan membuat laporan? Sudah pastinya mereka tidak akan buat laporan. Sebab mereka bimbang. Sebab ternyatanya aktiviti mereka adalah satu jenayah. Sebab tu berlaku. Di mana mereka ditipu dalam aktiviti sindiket dalam penawaran seksual tersebut. Ada juga yang mereka melakukan jenayah di mana mereka menawarkan seksual, khidmat seksual. Bila balik, rupanya ada pasangan mereka di bawah katil, di dalam amari, dan mereka merompak pekerja tersebut. Selalunya bila mereka merompak pekerja asing tidak mahu membuat laporan kerana tiadanya rekod kedatangan di Malaysia. Akhirnya mereka tidak membuat laporan. So dia jadi macam itulah, sama ada wanita itu sendiri tidak membuat laporan ataupun pelanggan mereka yang mengambil khidmat seksual daripada wanita itu pun tidak membuat laporan dan sebagainya. Sebab mereka bimbang. Bila buat laporan, akhirnya mereka bimbang untuk diherdik, dihina dan sebagainya. Menjawab ke soalan saya? Menjawab ke soalan puan? Banyaklah isu kes-kes di mana mereka bersama pasangan, mereka merompak pelanggan. Mereka merompak pelanggan. Bila pelanggan datang, rupanya ada pasangan mereka di bawah katil, di dalam amari dan sebagainya. Ada juga di mana mereka berkata mereka perlukan RM50 untuk beli alat perlindungan. Tapi sebenarnya akhirnya tak sampai. So itu pun salah satu jugalah penipuan-penipuan yang berlaku. Risiko bayi diculik banyak tak? Saya tak dapat nak jawab benda ni sebab saya tak ada kepastian. Tapi ada juga kes di mana gelandangan yang memberi anak mereka kepada orang yang boleh mengambil anak angkat,
Tapi kadang-kadang saya bimbang benda macam ni lah bila tidak direkodkan dengan betul. Di mananya ini isu yang berlaku. Bila kita di Malaysia, bila bersekolah kita kena ada rekod, kad pengenalan dan sebagainya. Kadang-kadang pemberian anak kepada orang lain menyebabkan tiada rekod, anak tidak bersekolah, menyebabkan anak tertinggal. Kita akan hadapi benda ni. Anak-anak yang tidak bersekolah, kita akan hadapi. Mungkin hari ni rakan-rakan kita yang mendengar saya hari ni mungkin melihat apa yang saya ceritakan ni bukan benda yang penting ataupun bukan benda yang kronik lagi. Tapi sebenarnya ianya tengah jadi sangat kronik. Dia macam ais batu dalam laut di mana kita nampak dah besar dah tapi bawah dia lagi besar. Kita akan tengok kes-kes anak-anak yang tidak didaftarkan, anak-anak yang diberi kepada keluarga angkat, yang tidak didaftarkan, yang tidak bersekolah, ataupun anak-anak yang diberi kepada ibu bapa mereka tanpa didaftarkan. Sebab gelandangan ni bila mereka bersama pasangan, mereka akan melahirkan anak. Kadang-kadang ada sindiket bela anak ramai-ramai supaya nampak lagi kesian. Lagi ramai anak, lagi nampak kesian. Lagi banyak bantuan. Itu mindset mereka. Dia tak sama macam orang lain mungkin memikirkan kalau ada anak nanti sekolah macam mana, nak jaga macam mana, makan macam mana. Tapi mindset mereka adalah lagi ramai anak, lagi kesian. Lagi ramai anak, lagi banyak bantuan. Lagi kadang-kadang saya pernah terperanjat ada sampai 4-5 anak. Ada yang tengah dokong pun ada dalam stroller pun ada. Dia tidak berkongsi idea yang sama seperti saya lah. Macam saya merasakan bila anak ni tanggungjawab yang sangat besar. Bagaimana nak hantar dia sekolah, bagaimana belum lagi nak hantar sekolah, nak mendidik mereka, macam mana nak menjaga mereka. Macam saya ada 2 anak buah. Macam anak buah saya susah saya sekarang ni. Bila budak-budak sekarang ni, dia tidak sama dengan generasi-generasi barulah. Dia tidak sama dengan generasi lama. Macam mana kita besarkan Gen Alpha. Gen Alpha dia ada, Gen Z dia ada cara dia tersendiri. Gen Alpha dia ada cara dia tersendiri. Gen Z ni, Gen Alpha Gen Alpha ni, walaupun dia 6 tahun, dia tahu apa yang dia nak. Anak buah saya dia tahu apa yang dia nak. Macam saya katalah, dia nak katil, dia nak bilik dan sebagainya. Dia nak bilik yang cantik, dia nak bilik yang dihias. Dia tahu kehendak dia. Sebab rumah ni memang ada bilik yang memang ada bilik kosong untuk mereka. Tapi saya kata dah kita kena hias. Tapi tak terhias-hias. Tapi dia dah mula berkata lah dia tak nak duduk dengan mak dia. Dia nak duduk dengan dalam bilik dia. Itu yang berlaku lah. Budak-budak zaman sekarang ni, Gen Alpha ni. Dia akan mula, budak 4 tahun pun kadang-kadang dia akan kata dia nak duduk dalam bilik dia. So benda-benda ni berlaku, saya dapat relatekan dengan kanak-kanak gelandangan ni lah. Di mana bila duduk dalam rumah ramai-ramai tu, dia tak selesa. Dia akan rasa dia nak duduk dalam bilik dia juga. Tapi nak bayar bilik, kena bayar sendiri. Satu hari RM30. So akhirnya mereka bila dah 12 tahun dia akan reject daripada keluarga dia. Dia akan keluar daripada keluarga dia. Dia tak selesa. Bila jelah bilik sempit, duduk ramai-ramai, tidur. Situlah bapak tidur, situlah mak tidur, situlah anak-anak tidur. Mereka tidak selesa. Itu yang saya nampak lah. So macam saya katalah, mereka inginkan banyak. Macam contohnya anak buah saya nak belajar main piano. Dia nak belajar main piano. Dia tahu apa yang dia nak. Dia kata dia nak belajar main piano. So kita hantar pergi piano. Tapi untuk kanak-kanak gelandangan ni, permintaan mereka mungkin yang sangat kecil bagi kita, mungkin tidak dapat dipenuhkan. Macam contohnya bagi saya macam makan KFC. Mungkin ada daripada kalangan mereka yang nak makan KFC tapi tidak dapat dipenuhkan. Saya pernah tengok satu kes di mana ibu pengemis, anaknya suka makan ayam. Maka dia akan mengemis untuk membeli ayam. Sebab dia kata untuk mendapatkan bantuan makanan, anak dia tak boleh nak makan bantuan makanan tersebut. Sebab bantuan makanan tersebut kadang-kadang ayam berlauk, ayam kicap, ikan dan sebagainya.
tapi mereka nak ayam goreng. So dia kena belilah ayam goreng dekat sini dalam RM3.50, RM4 dan sebagainya. Ibu dia terpaksa meminta sedekah. Itu yang kes ibu dia boleh memenuhi keperluan anak dia. Bagaimana ibu yang tidak dapat memenuhi keperluan anak dia akan memberontak. Dia akan merasakan bahawa ibu dia bukan ibu yang terbaik. Ibu dia bukan ibu yang betul-betul sayangkan dia. Itu isu yang konflik yang berlaku dalam keluarga gelandangan ini. Ada soalan lain? Sambil saya bercakap nanti boleh tanyalah soalan. Istilah angka gelap biasanya merujuk kepada keadaan statistik yang tidak dilaporkan. Macam ni lah. Macam dalam JKM, selalunya saya nampak gelandangan primer, gelandangan mutlak, dia tidak tergambar gelandangan-gelandangan tertier, gelandangan-gelandangan yang saya kata duduk dekat rumah bilik sewa yang tidak mencapai piawaian tu tidak termasuk. Itu adalah angka gelap. Ataupun ada je gelandangan yang tidak diketahui. Macam contohnya masa PKP ada je kes di mana gelandangan yang tidak dikenal pasti, yang tidak dibawa kepada tempat penyelamatan. Mereka berjaya menyorokkan diri, mereka berjaya mengelakkan diri daripada penguat kuasa. Itu isu yang berlaku, tidak terlapor dalam statistik. Maka kalau kita tengok statistik yang ada, dia boleh jadi lagi besar. Dia bukan, kalau saya tengok statistik pada hari ini, jujurnya sebenarnya memang dah kronik dah. Tapi sebenarnya lagi kronik daripada statistik yang ada. Dia melambangkan isu yang lebih besar, lebih kronik. Dan tidak dia gelandangan yang tersembunyi, yang tidak diketahui dan sebagainya. Boleh teruskan, Puan? Okey, ni lapisan bawang. Saya suka melihat isu gelandangan ni seperti aspek lapisan bawang, metafora lapisan bawang. Sering digunakan untuk menggambarkan kerumitan dan sifat pelbagai aspek isu sosial termasuk gelandangan lah. Dan kat sini kita tengok ketidakstabilan tempat tunggal, kena bayar sewa ataupun tidak ada tempat tinggal, rumah yang tidak selesa, rumah yang tidak mencapai piawaian, faktor ekonomi, pengangguran, kadang-kadang gaji yang rendah. Gaji dah rendah dah, membantu kedai RM25. Tiba-tiba terjatuh bawang goreng. Tiba-tiba terjatuh kacang. Dia akan menyebabkan kena bayar balik. Contohnya saya pernah dengar satu kes pengakuan lah. Dia terjatuhkan bawang goreng, gaji dia RM25. Bawang goreng tu dikira sebagai RM10. Akhirnya gajinya RM15. Itu isu yang berlaku. Apa-apa kesilapan yang dilakukan tempat kerja akan digantikan dengan gaji mereka. So kesihatan mental, kadang-kadang kesihatan mental pun sangat kronik di mana mereka ada depression, anxiety dan sebagainya. Jangan terpanjat, ada juga dalam kalangan gelandangan yang ada masalah kanser, tapi dalam jumlah yang sangat sedikit lah kanser. Ada yang memakai stoma bag siapa familiar stoma bag, di mana yang pakai tempat kencing tu sangat kesian, kena pergi hospital hari-hari dan sebagainya. Tu masalah penyakit ni, trauma keluarga dan kanak-kanak. Masalah kesihatan keluarga, kesihatan mental ni saya pun baru belajar 3 hari lalu. Bagi siapa yang pernah kena bully juga, boleh terkesan dengan kesihatan mental, di mana pada usia, di awal usia mereka dibuli dan dipukul dan sebagainya, akan membawa kepada kesihatan mental pada berusia lah. So trauma keluarga dan kanak-kanak, kadang-kadang kanak-kanak perempuan ni bila kita kaji gelandangan wanita ni, dia ada gangguan seksual, dia ada gangguan seksual daripada abang dia, pakcik dia dan sebagainya. Saya pernah tengok satu kes di mana dia kena gangguan seksual daripada pakcik dia sendiri, akhirnya dia mendapat ketagihan seksual. Tapi saya bertanya balik pada dia, adakah hubungan dia dengan pakcik baik? Dia kata masih baik sehingga hari ini, tapi dia adalah
mangsa kepada pakcik dia. Saya tanya bagaimana keadaan pakcik dia. Pakcik dia telah berkahwin dan ada anak. Dia terumbak ambing, tiada anak, tidak berkahwin. Nampak kesan dia sangat buruk kepada mangsa lah. Dia menjadi ketagihan seks. Dia antara yang saya pernah lihat, itu antaranya kesan daripada kanak-kanak. Dia menceritakan kepada saya, pakcik dia menunjukkan video-video yang tidak baik dan sebagainya yang menyebabkan dia mengadakan dengan pakcik dia. Ibu keluarga dia, ibu bapa dia tidak tahu. Tapi beraya, boleh balik beraya bersama. Tapi dia macam jadi satu toxic relationship. Dia macam kita balik raya, kita tahu itu adalah pemangsa kita. Tapi kita terpaksa diamkan diri. Sebab kita fikir itu adalah keluarga kita. Itu benda yang berlaku dalam banyak jugalah yang saya tengok kes-kes yang saya pernah lihat. Di mana dia tak semestinya pakcik. Kadang-kadang boleh jadi abang, saudara mara, ayah sendiri, ibu sendiri dan sebagainya. So, kena hati-hati jugalah benda ni. Keganasan rumah tangga, domestic violence. Domestic violence ni sangat tinggi. Macam contohnya pekerja seksual, gelandangan wanita yang menjadi pekerja seksual. Dia, pasangan lelaki ni dia tahu berapa gaji yang pasangan dia ada. Berapa gaji yang mereka dapat pada hari tu. Dia dah boleh agak dah. 200, 400, 300 dan sebagainya. Tapi bila kita balik dengan kata tak ada gaji. Dengan kita kata dapat 100. Agak-agaknya pasangan kita percaya tak yang bahawa kita dapat 100 saja. Bila dia tidak percaya, itu yang membawa kepada keganasan rumah tangga. Dia dipukul, dia ditendang dan sebagainya. Sebab pasangan dah tahu bahawa kau boleh dapat 300 sehari. Kenapa tiba-tiba hari ni kau dapat 100? So dia itu boleh membawa kepada domestic violence. Kadang-kadang domestic violence pun disebabkan oleh kewangan kita yang kecil. Itu pun boleh keterdesakan hidup. Dan populasi tua, warga emas, kesianlah warga emas, sistem keadaan undang-undang jenayah yang terlibat dalam aktiviti jenayah. Okey, boleh teruskan puan? Okey. So, kita baru masuk kepada gender. Gender memainkan peranan penting dalam pengalaman pergalanan dan cabaran unik, antaranya wanita dan keluarga. Kemiskinan feminisme. Kemiskinan feminisme ni dia mengatakan bahawa kalau lelaki dan perempuan jauh lebih miskin daripada lelaki. Dia nak kata bahawa kemiskinan tu terlalu wanita. Di mana wanita tu jauh lebih miskin. Sekiranya wanita nak keluar daripada kemiskinan pun jauh lebih susah. Bila wanita nak dapat gaji pun jauh lebih rendah daripada lelaki. Sekiranya wanita ingin mendapat pekerjaan pun ada pekerjaan yang mereka tidak boleh perolehi. Itu semua membawa kepada kemiskinan feminisme. Keganasan terhadap wanita, keganasan terhadap wanita, jurang ekonomi, di mana gaji yang jauh lebih rendah. Wanita ni kadang-kadang mendapat kerja sebagai pembantu kedai, kadang-kadang dapat kerja sebagai pembantu kedai, jaga kedai, jaga tempat, jaga buat air dan sebagainya. Selalunya gaji-gaji yang dibayar RM30, yang duit tersebut hanya untuk mereka mampu untuk bayar bilik sewa saja. Itu yang berlaku. Jurang ekonomi, kemiskinan haid, macam saya dah cerita tadi, kemiskinan haid di mana mereka tidak mampu untuk beli lampin wanita. Kesihatan reproduktif lah. Ni kesihatan reproduktif di mana kadang-kadang mereka tidak dapat mengelakkan daripada mereka mendapat sakit-sakit berkaitan kesihatan reproduktif, mereka dapat pengaliran haid yang tidak betul, infection dan sebagainya, mengandung dalam waktu yang kerap. Itu sangat penting. Kawal perancangan keluarga, itu sangat penting. Di mana tapi mereka tidak dapat lakukan benda ni bila di dalam kehidupan gelandangan. Okey, terus puan.
Okay, ni populasi tua atau warga emas. Bila cerita pasal lelaki dan wanita, cabaran kesihatan sangat tinggi. Di mana cabaran kesihatan ni, bila wanita ni dia ada keperluan-keperluan tertentu yang dia perlukan, pendapatan terhad, diskriminasi perumahan, mereka susah dapat rumah, gelandangan jangka panjang, penderaan orang tua. Bila dah jadi orang tua, mereka dah lemah. Bila dah lemah, mereka mudah didera. Okay. Boleh teruskan? Okay. So, yang ni saya punya area lah. Saya just nak share area saya. Saya dah banyak buat kajian ni tentang terlibat dalam sistem keadilan jenayah daripada tahun 2014. Kalau ikutkan dah 11 tahun jugalah. Saya start buat kajian tentang pelibatan dalam aktiviti jenayah ni pada 2014. Kalau boleh pergi ke Google Scholar saya, pergi ke Scopus saya, boleh lihatlah kebanyakan kajian saya adalah tentang bekas banduan, tentang penagih, tentang pengulang laku jenayah. Mereka memang mengatakan bahawa kajian di peringkat antarabangsa secara konsisten melaporkan gelandangan membentuk jumlah yang besar secara keseluruhan banduan, serta banduan membentuk jumlah yang besar di kalangan gelandangan. Dia nak kata bahawa dalam penjara tu banyak yang datang daripada kalangan gelandangan. Dia nak kata daripada gelandangan tu banyak daripada orang yang daripada penjara. So individu yang pernah dipenjarakan berulang kali atau melebihi 2 kali lebih berkemungkinan menjadi gelandangan. Ni menarik. Bila dia dah banyak kali, selalunya banduan ni, dia bila gelandangan yang ditahan ni, mereka pandai membela diri di depan magistrate, di depan hakim. Kadang-kadang mereka mendapat hukuman yang jauh lebih rendah. Dia kata bahawa kalau dia mendapatkan peguam bela, kadang-kadang hukuman menjadi jauh lebih tinggi, lebih bertahun. Tapi bila mereka membela diri, kadang-kadang 3 bulan, 6 bulan sebab memiliki dada, mengambil dada dan sebagainya. Sebab tu bila mereka didakwa, mereka akan selalu memilih untuk membela. Bila membela diri tu, selalunya mereka dapat lepas. Sebab tu kalau jangan terperanjat, 1 tahun akan berlakunya penangkapan, pemenjaraan 2-3 kali. 2 kali setahun. Kadang-kadang boleh, kalau tengok kajian saya, ada yang sampai 18 kali sepanjang hidup. 18 kali sepanjang hidup tu sangat besar, sangat panjang. Macam mana dia boleh masuk 18 kali dalam penjara? Akhirnya disebabkan dia masuk 3 bulan, 6 bulan, setahun dan secara berperingkat. Tapi jangan terperanjat. Ada juga yang melakukan jenayah tidak ditahan. Dia dah melakukan banyak jenayah tapi dia tidak pernah kena tahan. Saya pernah tengok kes merompak motor, dia curi motor tapi tak pernah kena tahan. Selama 5 tahun dia tak pernah kena tahan. Dia bercuri je motor. Dia pandai buat speki. Speki dia boleh hidupkan master key dia boleh gunakan dekat mana-mana kenderaan. Lepas tu orang-orang macam ni saya ditanya, bila dalam penjara ada ke orang belajar daripada mereka? Mereka kata ya, ada orang belajar pada mereka. So benda ni sangat membimbangkan lah. Bila mereka masuk dalam penjara, dia ada orang kata, ada kajian mengatakan macam universiti lah. Macam saya, universiti saya mengajar pelajar saya untuk menjadi mahir dalam bidang keadilan jenayah, dalam bidang penagih dada, dalam bidang bekas banduan. Tapi mereka di dalam penjara, mereka mengajar bagaimana membuat master key. Mereka mengajar, saya pernah dengar cara membuat duit kertas yang sangat baik. Dia sampai boleh beritahu bahawa duit kertas yang orang lain buat tu tidak betul, tidak tepat. Ini adalah cara membuat duit kertas yang sangat baik, dia kata. Dia tahu buat duit kertas yang sangat baik. Kesilapan dia apa? Dia silap dia satu saja. Kenapa dia kena tangkap? Dia suka membeli. Dia suka shopping. Wanita ni ada kajian. Saya minta maaf kalau saya ada tersalah cakap ke, tersilap cakap ke. Ini semua adalah berdasarkan kajian saya. Tapi ada yang pernah berkata apa yang saya cakap ni tidak betul. Tapi ini adalah berdasarkan kajian. Ada kajian menunjukkan wanita ni dia suka shopping. So wanita yang kena tahan ni dia suka shopping. Dia gunakan duit dia untuk shopping.
Dia beli telefon bimbit dalam 4, dia beli apa benda, tablet 3, dia beli printer sampai 4. Itu kesilapan dia. Kalau tak, dia tak kena tangkap. Kesilapan dia itu saja. Dia pandai buat duit, tapi kesilapan dia membeli terlalu kerap. Dia kerap membeli. Dia kerap. Akhirnya dia ditahan di Kedah daripada KL. Polis telah kena pasti orang ini sebab pembeliannya yang memuskilkan. Daripada KL sampai dekat Kedah. Dia ditahan di Kedah. Sebab dia membeli, kesilapan dia membelilah tablet sampai 3, iPhone sampai 4. Siapa beli iPhone sampai 4? Siapa beli tablet sampai 3? Siapa beli printer sampai 3? Itu kesilapan dia lah yang menyebabkan dia kena tangkap. Tapi selama yang dia membeli tu, dia tak ada nak kena tangkap. Tapi adakah dia pengulang laku jenayah? Yes, dia pengulang laku jenayah. Saya pernah jumpa yang the best cerita pakcik berbangsa India, 18 tahun mengambil dadah. Tak pernah kena tangkap. Sepanjang hidup dia kena tangkap 3 kali saja. Tapi dia kata dia pernah 18 tahun mengambil dadah, tidak pernah tangkap. Tapi adakah dia pengulang laku jenayah? Ya, dia pengulang laku jenayah. Tapi dia adalah jatuh dalam angka gelap. Dia tidak diketahui. Maksudnya sindiket dia tidak diketahui. Wanita juga suka saya pernah tengok kajian saya bila buat kajian di antara lelaki dengan wanita. Saya ada buat kajian antara lelaki dan wanita. Wanita ni dia suka curi dalam bangunan. Iaitu kadang-kadang dia curi dalam jumlah yang tidak sepatutnya. Contohnya coklat. Coklat dia ambil sampai 8, sampai 10 yang menyebabkan dia mudahlah kena tangkap. Tapi dia ada tendensi macam tu. Dia ambil banyak-banyak. Dia kadang-kadang tahu tak kenapa jadi macam ni? Sebab pengambilan dadah. Bila pengambilan dadah ini menyebabkan rasa berani tu tinggi. Bila rasa berani tu tinggi, sebab tu bila orang yang menawarkan hubungan seksual, pasangan mereka akan memberi dadah kepada wanita ini. Sebab bila mereka mengambil dadah, mereka jauh lebih berani. Bila jauh lebih berani, mereka tidak takut. Mereka tidak rasa sakit, mereka rasa berani dan sebagainya. So itu saja yang keadilan jenayah. Boleh teruskan puan? Okey, yang ni saya punya pengalaman lah. Yang macam saya kata, saya terlibat dalam membantu mereka 2019 hingga sekarang. Gambar ihsan daripada Pertubuhan Kebajikan Arikab Kuala Lumpur. Keperluan kita memberi makanan, barang kering sebaik-baiknya. Kalau macam saya katalah, yang bagi pendengar-pendengar, kalau bulan puasa ni, kalau kita nak bersedekah kepada mereka, sebaik-baiknya kasih barang kering. Jangan kasih barang basah. Sebab barang basah ni menyebabkan akan berlakunya pembuangan, pembaziran. Bila beri barangan kering, mereka akan simpan. Saya selalu kasih Maggi dalam cup, Maggi dalam cup, Maggi lagi apa lagi Maggi, roti, mereka akan makan. Maksudnya waktu yang kita kasih tu, dia tak semesti nak kena makan waktu tersebut. Kadang-kadang bila saya panggil orang untuk memberi bantuan, saya faham bila orang nak beri bantuan ni, dia nak tunjuk bahawa dia beri yang terbaik. Ada yang pernah kasih kambing, ada yang pernah kasih chicken chop, tapi dia tidak sesuai. Waktu, kadang-kadang selera gelandangan tu sendiri, kadang-kadang macam nak kasih spaghetti, tidak kena dengan selera gelandangan. So benda-benda ni menyebabkan pembaziran. So digalakkan untuk memberikan makanan kering. Makanan kering ni macam roti, biskut layer, biskut lapis, roti lapis, air kotak. Selain air kotak, kasih air mineral. Air mineral pun menjadi salah satu permintaan mereka jugalah. Ataupun kalau tak nak kasih bentuk makanan, boleh kasih lampin pakai buang, stokin ke, ataupun boleh kasih ubat gigi, berus gigi dan sebagainya. Shampoo, sabun, semua tu memang diperlukan.
pisau cukur, semua tu memang diperlukan lah. So kita jaranglah kita memberi makanan secara bungkus. Tapi sekiranya orang nak kasih, kita terima. Tapi kita selalu menggalakkan untuk beri dalam bantuan secara bungkusan. Okay, boleh teruskan puan? Ni pengalaman dia lah, macam saya kata tadi, tidur di tepi. Kan saya kata, tidur mereka akan tidur 2-3 orang. Kadang-kadang teradap dia, bila kita tengok dia tidur, kita tinggalkan makanan situlah, tak perlu kejut dia lah. Sebab kadang-kadang ada yang susah tidur, baru nak tidur, kita dah kejut, akan menyukarkan untuk mereka tidur, so kita tinggalkan dah. Tapi dia bahaya apabila kadang-kadang takut makanan tu rosak lah. Sepatutnya kita digalakkan untuk kasih makanan-makanan kering. Okay. Terusnya, ni tadi yang saya kata tu lah, isu migrasi penumpuan dalam kalangan gelandangan. Ni merupakan baru keluar daripada penjara Kajang. Mereka memilih untuk datang ke Kuala Lumpur. Yang tengah-tengah tu merupakan saya punya, yang wanita tersebut merupakan saya punya presiden, iaitu Puan Nur Akmal. Beliau, kami menangkap gambar ni berhadir secara beramai-ramai. Yang di bawah ini adalah kajian-kajian saya yang berkaitan dengan penumpuan. Saya memang berminat dengan kajian penumpuan ni. Sebab saya lihat bahawa memang sememangnya ramai yang bertumpu dekat area Kuala Lumpur. Kalau dekat area Chowkit saja, jalan Chowkit saja, mengikut pertubuhan saya, boleh jadi 250 ke 300 orang. Tapi dia berubah-ubah lah mengikut masa. Sebab kadang-kadang ada masa mereka keluar ke tempat lain, ada masa mereka berhijrah ke tempat lain. Tapi dalam satu kawasan tu boleh jadi dekat 300 orang, 250. So bagaimana di tempat lain? Bagaimana dengan Hang Tuah? Bagaimana dengan Masjid Jamik? Sebab tu saya selalu ada impian, menanam impian untuk membuat kajian GIS. Di mana saya nak kod, nak tengok di manakah kedudukan mereka dalam seluruh Kuala Lumpur. Tapi dia memerlukan peruntukan yang sangat besar lah untuk kita nilai sendiri. Kenapa berlakunya jadi macam ni? Mereka ni bukannya semua Kuala Lumpur. Ada je daripada orang Johor yang dipenjarakan di Kajang dan berhijrah, bertumpu di Kuala Lumpur. Ni yang menarik je lah. Mereka yang ini baru hari yang pertama lah. Yang tadi yang mereka pindah tadi ni, baru hari pertama yang mereka sampai. Baru hari pertama dibebaskan. Okay. Saya dah tutup gambar mereka semua. Isu kesihatan, semua gambar sudah ditutup, tidak dikena pasti. Ini merupakan isu kesihatan semakan. Kadang-kadang mereka ada masalah. Dia ada 2 orang. Dia ada 2 kes. Satu kes di mana ada diabetes, ada kencing manis yang menyebabkan darah tidak sembuh. Ada juga yang menggunakan itu sebagai modus operandi, di mana dia akan letak gula supaya lalat inggap, akan menyebabkan nanah, akan menyebabkan orang jauh lebih kesian kepada mereka. Itu pun ada jugalah kes-kes begini. Tapi pada masa sama ada juga kes-kes di mana masalah kesihatan lah, di mana diabetes, kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. And then wanita di jalan nanti, mereka lebih cenderung untuk berlaku pidomia lah. Berlaku pidomia di mana mereka mati di jalanan disebabkan oleh mereka telah mempunyai penyakit lain, tapi disebabkan oleh cuaca, dari segi keadaan sekeliling, cuaca lah, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, menyebabkan mereka mendapat pidomia. Ini selalunya keperluan semakan kesihatan secara berkala. Kita beri bantuan lah. Okay, teruskan. Okay. So, bandang-bandangkan hari ini adalah isu pasal gelandangan wanita. Saya nak berkongsikan tentang kajian master saya. Ini kajian master saya. Saya baru saja habis master pada bulan lalu. Bulan Februari 2025. Saya baru saja menghabiskan. Saya buat kajian tentang kemiskinan dan diskriminasi gender, gelandangan racun wanita di Jalan Chowkit. Di mana kajian ni berjalan di Universiti Putra Malaysia, di mana saya mengambil Chowkit lah sebagai tempat untuk saya menjalankan kajian. Okey, seterusnya.
Ni kemiskinan boleh digambarkan sebagai kemustahilan untuk memenuhi keperluan biologi, sara hidup, sosial, rohani. Kehidupan gelandangan mempunyai kesan fizikal, mental dan emosi yang besar kepada mereka yang mengalami. Konsep feminisme kemiskinan menggambarkan trend peningkatan ketidaksamaan dalam taraf hidup antara lelaki dan wanita. Okey, teruskan. Okey, dekat sini kita nampaklah perbezaan dia antara lelaki dan wanita. Sememangnya peningkatan pengulangan jenayah dalam kalangan lelaki adalah jauh lebih tinggi. Tapi sebenarnya perempuan menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi, iaitu pada tahun 2010 sebanyak 104, tapi pada tahun 2020 1288. Dia meningkat sebanyak 100% lah. Daripada 104 orang pada 2010 kepada 2020 1288. Selalunya mereka adalah kelompok yang tertekan, mereka yang menghadapi deprivasi. Okey, seterusnya. Okey. So, tidak mampu, ada soalan ke nak tanya? Boleh sambil-sambil tu tanya. Tidak mampu memenuhi keperluan asas, rumah yang stabil, pekerjaan, makanan, dibelenggu kos sara hidup yang tinggi, dalam pasaran buruh yang tidak stabil, mereka dapat gaji yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seorang mempunyai keterampilan tertentu, kedepatasan pendidikan. Semua ni menyebabkan faktor. Kadang-kadang ada je yang tak boleh baca, ada yang sukar untuk memahami soalan dan sebagainya. Terlibat dalam aktiviti jenayah berulang. Kajian lepas mengatakan bahawa kajian tentang gelandangan lebih berfokuskan kepada gelandangan tapi tidak berfokuskan kepada wanita secara spesifik. Seterusnya. Okey. Kurangnya kajian gelandangan terhadap kriteria wanita, jurang gender lah. Jumlah gelandangan adalah lebih tinggi dalam kalangan lelaki. Ya, memang betul. Tapi dia tidak menjadikan bahawa kajian tentang gelandangan wanita tidak penting. Cadangan wanita masih menunjukkan peningkatan setiap tahun. Kemiskinan feminisme menunjukkan wanita mengalami ketidaksamaan taraf hidup lah. Dari segi pekerjaan, akses pendidikan. Perbincangan yang memfokuskan pada gelandangan harus dipergiatkan lah. So saya memang menggalakkan lah pada hari ini, bagi siapa yang nak sambung pelajaran, boleh je buat kajian tentang gelandangan wanita. Menarik. Banyak aspek yang kita boleh lihat tentang mereka. Sebab banyak yang masih belum dikaji. Banyak aspek yang tidak diteliti lagi. Sebab untuk saya seorang untuk membuat kajian tentang gelandangan wanita tu tidak mencukupi. Kita perlukan lebih ramai lagi untuk membuat kajian lebih berfokuskan. Tak nak saja dekat Jalan Cokek, kita nak lihat dekat seluruh Kuala Lumpur. Kita nak lihat pula di Penang, di Johor, bagaimana gelandangan wanita tu. Dia akan membawa kepada sumbangan yang sangat penting. Seterusnya. Pengenalpastian diskriminasi gender, macam saya kata tadilah, wanita dapat gaji yang lebih kecil. Wanita ni, bila dia melakukan jenayah, orang pandang dia lagi teruk. Macam bila lelaki melakukan jenayah, orang akan kata bahawa okeylah, lelaki memang akan melakukan jenayah. Tapi bila wanita melakukan jenayah, orang kata kau ni perempuan, kau ni mak, kau ni kakak, kau ni ibu. Tapi kenapa engkau melakukan jenayah? So dia akan mengalami diskriminasi yang jauh lebih teruk bila dia sebagai wanita. Dia daripada segi kesihatan. Tapi alhamdulillah, kalau kajian luar mengatakan bahawa gelandangan wanita ni dia mendapat layanan buruk di hospital. Tapi dekat kajian saya, jaranglah mengatakan dapat layanan buruk daripada hospital. Selalunya layanan buruk daripada tempat kerja. Selalunya cerita tentang layanan buruk yang berlaku tempat kerja. Dia berbezalah. Macam perbezaan di antara kajian luar, kajian barat dengan kajian Malaysia. Saya nampak itulah bila kajian luar, dia ada menceritakan tentang layanan buruk oleh hospital, oleh doktor, oleh klinik. Tapi bila dalam aspek kita, saya nampak kuranglah. Saya tak, kalau 100% tu adalah 2% kot. Itu pun mungkin disebabkan penyakit-penyakit yang dia
tidak dia menyorok ke dan sebagainya. Tapi selebihnya tak ada. Itu yang menariknya. Kita ada benda yang menarik tentang negara kita ni, di mana macam saya kata tadilah, bila negara luar dia ada masalah ketagihan arak. Tapi bila gelandangan kita, bila cerita pasal arak, dia casual. Minum secara casual. Oh, saya minum arak. Tapi casual lah. Saya minum arak saja suka-suka. Dia bukan sebab ketagih. Itu bezanya kita dengan negara luar. Boleh teruskan? Ini antaranya saya nak tengok tentang meneroka pengalaman kemiskinan dalam kalangan gelandangan wanita, memahami bentuk diskriminasi dalam kalangan gelandangan wanita. Okey, teruskan. Okey, kajian literatur. Kita tengok. Yang ni kita nak kata bahawa wanita isi rumah yang miskin dalam kalangan wanita tu sangat tinggi dari semasa dan semasa. Jurang gender dan kemiskinan. Wanita didapati dapat hidup di bawah paras kemiskinan jauh lebih tinggi daripada lelaki. Beberapa konsep yang menyumbang kepada analisis kemiskinan. Okey. Seterusnya. Okey, bentuk diskriminasi, cabaran gender dalam peluang pekerjaan, umur, saiz keluarga. Kadang-kadang saiz keluarga pun boleh beri halangan, pendapatan rendah, kesukaran dalam mendapatkan tempat tinggal, cabaran gender dalam peluang pekerjaan, mengalami diskriminasi dalam prosedur pengambilan kerja, gender stereotype, di mana macam saya katalah, bila perempuan melakukan jenayah, dipandang jauh lebih rendah. Bila ada satu pekerjaan tidak sesuai dilakukan oleh wanita, itu adalah gender stereotype lah. Pelecehan, keganasan seksual, mereka cenderung untuk menjadi mangsa rogol dan sebagainya. Okey, so kita menggunakan kualitatif, kita interview mereka lah seterusnya. Ini antara yang saya interview, umur dalam 21 tahun kepada 47 tahun, tahap pendidikan dia rendah, ada UPSR, ada PMR, ada tingkatan 2, dia ada yang menganggur, ada runner, ada penjual dadah, ada tukar urut, pekerja seks, ada yang kerja di kedai snooker, ada penganggur, ada yang dadah 3 kali, ada dadah nampak tak sampai 8 kali kena penjara. Ada sampai, tu paling tinggi dadah dan mencuri dalam bangunan. Aziza, ini semua nama samaran bukan nama betul. Aziza mencuri dalam bangunan pelacuran 23 kali. Bunyi je agak muskil bila kita tengok 23 kali. Tapi bila kita tengoklah sebulan, masuk penjara, 2 bulan dan sebagainya. Mereka masih mengambil dadah. Kesemuanya masih mengambil dadah. Heroin, metafetamin. Dalam isu heroin dan metafetamin pun dia ada pandangan. Ada orang kata kalau heroin ni orang lama, kalau metafetamin ni orang baru. Heroin ni dia punya kesan dia berbeza dengan metafetamin. Metafetamin ni dia akan lebih bertenaga, heroin ni dia akan buat kita rasa tidak bertenaga, rasa relax, rasa letih, rasa rehat dan sebagainya. Dekat sini ada juga lambat pembelajaran, ada yang bebas penyakit, ada yang ada darah tinggi, ada yang penyakit, ada yang OKU pun ada. Okay, terus. Okay, kemiskinan. Okey, kemiskinan ni kalau saya tengok hasil daripada saya punya kajian mendapati bahawa gelandangan ni mampu mencari kerja yang tidak formal. Selalunya dieksploit oleh kekasih. Macam saya katalah, kekasih dia akan suruh menjual diri, dia kasih dadah supaya rasa lebih bertenaga, boleh melakukan jenayah, aktiviti pelacuran. Kalau daripada segi dalaman dan sikap, dia rasa malu sebenarnya dengan kehidupan miskin. Menyebabkan dia ada perasaan untuk membunuh diri. Malaslah, dalam kalangan penagih dadah tu sangat tinggi. Dia rasa malas nak buat benda tu, dia rasa letih, dia rasa tidak bermaya, dia rasa hilang semangat untuk keluar kepada kemiskinan. Dia macam ni tau. Bila gelandangan yang saya temu bual ni, dia tak sama macam kita. Macam saya, usia saya adalah 37 tahun. Pada usia 37 tahun, saya rasa banyak saya nak buat dalam hidup.
Saya nak melakukan ini, saya nak melakukan itu, saya nak capai ini dan sebagainya. Tapi untuk gelandangan-gelandangan ini, gelandangan wanita, pada usia 37 tahun, mereka rasa itu adalah penamat usia mereka. Mereka sudah tua, mereka sudah bersedia untuk mati. Itu antara yang mereka memikirkan bila mereka di usia 37 tahun. Mereka tidak rasa ada peluang lagi dalam hidup. Mereka tidak rasa harapan lagi dalam hidup. Dia tidak sama dengan golongan macam kita. Bila kita 37, kita ada benda yang kita fikir. Keluarga yang kita nak kena kasih makan, ibu bapa yang kita kena jaga, anak-anak yang kita kena beri makan. Semua tu kita fikir. Tapi bagi mereka rasa tidak bermaya lagi. Okey, teruskan. Sudut peribadi berpunca daripada ada yang tidak mahu bekerja, ada yang terpaksa hidup di jalanan, ada yang suka untuk buat mendapat pekerjaan sebab pendidikan mereka sangat rendah. Ketiadaan peluang untuk gelandangan wanita ni keluar daripada kemiskinan lah. Tanggungan yang besar, kadang-kadang tanggungan yang besar pun memberi kesan. Kalau ada yang ada anak, dia kena menanggung anak. Lepas tu hidup dalam serba kekurangan, ketidakaturan. Dadah lah yang untuk menampung, menjual dadah untuk menampung kehidupan dia. Kalau ekonomi ni, kalau kita tengok ada yang minta sedekah, ada disebabkan ketiadaan duit, ada disebabkan harta benda. Okey, boleh teruskan? Okey. Perjalanan hidup yang sukar, ketiadaan keluarga sebagai sistem sokongan, kehidupan di jalanan terdedah kepada ancaman bahaya. Tertekan akibat ketiadaan keluarga, persekitaran yang kondusif lah. Okey, teruskan puan. Okey, yang ini merupakan dapatan daripada diskriminasi yang dihadapi. Selalunya dia akan dipandang buruk lah. Layanan buruk sebab dia adalah penagih wanita. Ketiadaan pendidikan memburukkan lagi diskriminasi mereka. Dia dipanggil buruk lah sebab dia adalah ibu tunggal ataupun balu. Tidak semua pekerjaan yang dapat dilakukan wanita. Majikan memandang hina terhadap penagih wanita. Dia ada persepsi buruk. Penagih wanita sering dibuang pekerjaan sebab rekod jenayah. Lelaki lebih mudah dia mempunyai pekerjaan lah daripada wanita. Dia tak susah daripada wanita. Wanita ni kadang-kadang nak potong ikan pun tak dapat. Sebab dia kata pekerjaan tu adalah lebih sesuai untuk dilakukan oleh lelaki sebab kudrat lelaki yang lebih kuat. Majikan enggan mengambil gelangan wanita untuk bekerja. Okey lagi. Dan akhirnya saya dapati bahawa mereka mengatakan bahawa kehidupan lelaki sebenarnya jauh lebih mudah daripada wanita di jalanan. Gangguan seksual di jalanan. Okey, seterusnya. So, analisis kajian ni kita tengoklah gambaran penuh tentang kemiskinan, ada berlakunya penolakan keluarga, pengangguran, ketiadaan rumah yang stabil, ketagihan dadah yang sangat kronik dalam kalangan mereka, penjualan dadah, dom menjadi runner dan sebagainya. Kadang-kadang ada je kes di mana mereka ada sindiket, ada orang yang sanggup membeli kepada mereka dengan jumlah yang jauh lebih tinggi. Sebab itulah mereka sanggup menjual. Macam contohnya, mereka menjadi runner, mereka tahu siapa yang nak beli, harga dadah tu 100, mereka boleh ambil sedikit daripada 100 tersebut, mereka jualkan dengan harga 400 kepada golongan-golongan tertentu. Itu menyebabkan mereka lagi bersemangat untuk menjual. Sebab jualan dia jauh lebih tinggi. Bagi kepada certain klien, saya pernah bertanya, dia kata, mereka ni kalau... Tapi mereka ni sangat, kalau you all faham, kiss and tell lah, di mana don't kiss and tell. Di mana mereka sanggup tidak memecahkan nama-nama klien mereka. Yang tahu yang mereka boleh dapat harga yang sangat tinggi. Mereka masuk kenderaan, mereka dapat bayaran dan mereka keluar daripada kenderaan tersebut. Saya pernah dengar dia kata harga dadah tu 100 je, tapi orang tu bayar RM400. Itu merupakan menyebabkan seseorang tu lebih berani, lebih rasa nak menjual lagi dadah. Sebab dia tahu bahawa keuntungan dia boleh dapat berlipat ganda. Itu isu yang berlakulah bila penjualan dadah. Okey, teruskan. Trend kemiskinan, wanita sering tidak diwakili secara tidak seimbang. Masalah pendapatan telah menjadi faktor penyumbang. Ibu tunggal lah mendapat ketekanan yang lebih sukar. Menggunakan dadah secara
untuk menghindarkan diri daripada masalah seksual. Ketidaksamaan gender dalam pendapatan dan pernikahan telah menyebabkan penggagian pendapatan dah. Wanita dapat gaji yang jauh lebih rendah. Kalau saya kata tadi, gaji sebenar untuk kita adalah 90, lelaki dapat 60, perempuan mungkin dapat lebih rendah lagi, 40 kot. Dan dia jauh lebih rendah. Dan kadang-kadang saya rasa tak sampai 40 pun. Saya pernah dengar 30 je menjaga kedai. Tapi 30 menjaga kedai sekiranya tidak ada masalah timbul. Sekiranya masalah timbul macam jatuhnya bawang, jatuhnya tumpahnya nasi, semua tu kena bayar balik denda dia. Okey, seterusnya. Okey. Keperluan untuk memperkenalkan program pasca perbebasan yang memberikan fokus kepada pelbagai perkhidmatan, rawatan, pekerjaan, sistem kekeluargaan. Daripada teoretikalnya kita nak mencarilah teori-teori yang bersesuaian dalam membantu untuk golongan gelandangan ni. Daripada segi implikasi bidang, yes, sangat penting. Bila tentang gender, sebab isu tentang gender ni masih kurang lah kalau kita tengok. Kita perlukan lebih ramai orang untuk bersama-sama untuk melakukan kajian tentang gender. Seterusnya. Ni antara limitasi saya lah. Kesukaran mendapat kerjasama daripada gelandangan wanita. Kadang-kadang gelandangan wanita ni dia tak nak, dia temu bual sebab dia malu. Tapi bila kita terangkan tentang isu etika, kita terangkan tentang kerahsiaan, baru mereka sudi. Selepas kita kenal dia beberapa bulan, baru mereka sudi. Limitasi dia, kadang-kadang gelandangan wanita ni suka untuk meluahkan pandangan. Dia lebih mudah untuk stop. Dia kalau dia nak share, kalau dia dah rasa tertekan, dia tak nak share dah. Dia rasa bahawa, saya dah tak nak share. So dia lebih, kita terpaksa cari orang lain pula untuk mencari jawapan. Dia wanita, dia jauh lebih emosi. So benda ni etika yang kena jagalah. Sepanjang saya menjalankan kajian ni, saya menjaga etika. Banyak orang yang saya telah temu bual tapi kita terpaksa stopkan sebab mereka tidak boleh meneruskan kajian. Sebab mereka tidak dapat berkongsi lagi. Selalunya kita kena jaga etika, kita kena menghormati. Bagi siapa yang tidak boleh meneruskan kajian, kita kena stop lah, cari kajian lain, cari orang lain untuk ditemu bual. Pengaji telah mendapatkan tahap pendidikan yang sampel yang sangat rendah. Kadang-kadang bila kita tanya pasal diskriminasi pun mereka tidak dapat ceritakan dengan baik. Kadang-kadang bila kita ceritakan tentang diskriminasi yang berlaku, mereka tidak boleh berkongsi. Selalunya cadangan kajian kita nak cari informan yang lebih besar. Lepas tu buat kajian yang lebih besar lah. Kita interview pegawai kebajikan, kita boleh interview polis, kita boleh interview ADK dan sebagainya. Kita teruskan. Okey, ni saya nak kongsikan buku saya. Selama 6 tahun saya telah menghasilkan 2 buku. Saya bakal menghasilkan 1 buku lagi yang akan diterbitkan pada bulan 5 ini berkaitan dadah. Yang ni buku kerja sosial pemulihan untuk bekas banduan. Boleh dapatkan di Shopee. Di bawah penerbit Empress. Manakala kehidupan gelandangan bekas banduan, dengan saya pun boleh dapatkan, boleh mesej saya, boleh dapatkan kehidupan gelandangan bekas banduan ni. Sangat menarik. Saya ada jual dalam harga yang jauh lebih rendah lah. Dia menceritakan tentang kehidupan mereka daripada segi daya tindak, dari segi rutin, apa yang mereka lakukan pagi, apa mereka lakukan petang, apa mereka lakukan malam dan sebagainya. Dia sangat menarik lah untuk bagi siapa yang nak buat kajian tentang gelandangan, boleh perolehilah buku-buku ini. Saya rasa itu saja daripada saya. Ada lagi ke? Tak ada dah Dah habis. Dah habis slide doktor. Okey, sekejap Okey, bagi peserta-peserta online yang mempunyai masalah pendaftaran, saya nak maklumkan di sini bahawa sebenarnya itu berpunca daripada pihak kami sendiri. Kami mohon maaf sebab daripada
sistem IGPW kami tu ada mengalami masalah, so sistem error. So untuk peserta-peserta hari ini boleh dapatkan isi jail sebab kita dah settlekan link isi jail dekat situ ya. Maaf ya saya lambat nak respon tadi. So berkaitan dengan isu pendaftaran itu adalah masalah daripada teknikal daripada pihak kami lah. Okey, mohon maaf. Okey, seterusnya kita dah berada di akhir program. Okey, semoga bermanfaat segala ilmu yang dikongsikan pada masa akan datang. So saya wakil dari Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Kedah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Muhammad Alif atas semua ilmu dan perkongsian yang saya kira menarik berdasarkan topik-topik kajian yang beliau kongsikan dengan kita pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua peserta-peserta online live program di Facebook PPWNK pada hari ini. Sekali lagi jangan lupa untuk mengisi e-sijil bagi program kita untuk mendapatkan e-sijil program kita pada hari ini. Saya juga ingin meminta kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk scan borang kajian penilaian, pilih program IRIS ya, program IRIS pada hari ini mohon tuan-tuan dan puan-puan scan dekat depan yang saya kongsikan ni. Jadi maka berakhirlah program kita pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi. Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik.